Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hashtag SKSL di hatiku. Mun bukan kita ni, siapa tah lagi? Hashtag SKSL next level. Bertemu lagi kita dalam liputan TV PSS SKSL. Sedang berlangsung pada hari ini program lawatan sambil belajar pengawas PSS SK Sokalada ke Labuan FM. Jom sama-sama kita ikuti laporannya. Terima kasih atas kesudian menerima kehadiran daripada SK Sokalada pada petang ini. Ya, saya. Boleh kami tahu apakah unit ataupun bahagian-bahagian yang terdapat di Labuan FM dan kaitannya dengan pengoperasian Labuan FM itu sendiri? Ya. Terima kasih. Sebenarnya di stesen Labuan FM Suara Pesisir Anda ini, pertama sekali ialah kami bersiaran selama 13 jam, bermula daripada 6 pagi hingga pukul 7 malam. Dan antara unit-unit yang terdapat di stesen Labuan FM ini ada beberapa lah, antaranya seperti unit bahagian rancangan, yang ini adalah melibatkan bahagian radio. Ya, dan di sinilah penyampai-penyampai Labuan FM akan bersiaran menerusi segmen-segmen yang terdapat di dalam masa siaran kami selama 13 jam. Dan dalam segmen tersebut, ya, di sanalah juga akan dimuatkan program-program ataupun rancangan-rancangan yang diterbitkan untuk disajikan kepada audiens, iaitu pendengar, penonton dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari segi bahagian rancangan, yang mana pertama sekali ialah bahagian radio, dan ini melibatkan 4 segmen. Antaranya ialah segmen Salam Padian, kita ada segmen variasi, ADD dan juga segmen destinasi. Terima kasih atas kesudian menerima kunjungan daripada SK Sokalada pada hari ini. Sebagaimana yang kita sedia maklum, Labuan FM merupakan satu-satunya stesen radio kerajaan milik Radio Television Malaysia RTM yang beroperasi di wilayah Persekutuan Labuan. Boleh Encik ceritakan serba sedikit apakah peranan penting Labuan FM terhadap masyarakat, khususnya kepada warga Labuan itu sendiri? Yalah, terima kasih adik Daniel Arziki. Jadi perkenalkan diri saya Azwan Isaac selaku Ketua Unit Pemasaran di Labuan FM ataupun di Jabatan Penyiaran Negeri Wilayah Persekutuan Labuan lah. So Labuan FM ni dek memang sangat sinonim dengan masyarakat Labuan, kerana kami adalah sebagai orang kata mulut kepada kerajaan untuk menyampaikan info-info terkini, berita-berita yang sahih, dan juga menyampaikan hiburan-hiburan yang cukup-cukup berkualiti, dan juga sudah pastinya jenama RTM itu sendiri yang sudah mencecah usianya 80 tahun telah capai orang kata mendapatkan satu pengiktirafan yang cukup-cukup popular di peringkat global. Jadi untuk di peringkat masyarakat, sebenarnya tugas kami adalah untuk menyampaikan hasrat-hasrat kerajaan ataupun segala bentuk orang kata info-info terkini berkenaan dengan pentadbiran kerajaan, khususnya kerajaan sekarang inilah Kerajaan Malaysia Madani. Jadi dan selain itu juga kami juga akan menyampaikan hiburan berbentuk perkembangan-perkembangan terkini berkenaan dengan artis-artis tempatan, artis-artis luar negara, ataupun info-info cuaca, ataupun info-info keadaan yang berlaku di kawasan sekeliling di wilayah Persekutuan Labuan ini. Dan juga kami juga banyak terlibat dalam menyampaikan info-info berkenaan dengan program-program yang berlaku di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi itulah dia antara peranan utama Labuan FM itu sendiri di dalam orang kata menyampaikan info-info yang sahih hanya di RTM, namun kami juga adalah orang kata sebagai penghubung kepada pihak kerajaan dan juga kepada pihak masyarakat di dalam membangun masyarakat yang lebih celik IT dan juga celik digital. Terima kasih. Sama-sama. Apakah peranan atau tugas Tuan dalam bahagian atau unit ini? Okey, sebenarnya tugas kami banyak dalam bahagian rancangan dan juga siaran ni. Kami menghasilkan kandungan-kandungan yang perlu disiarkan di radio. Contohnya kami menghasilkan pesanan khidmat masyarakat, dan juga selain itu kami juga menghasilkan program-program rancangan radio. Ini adalah tugas lain daripada kami sebagai juruhebah ataupun penyampai radio. Dan semestinya tugasan kami terutamanya di Labuan FM ini, kami juga sebenarnya berperanan dalam memastikan kualiti dan juga siaran radio itu dapat disampaikan kepada pendengar dengan sebaiknya lah. Terima kasih. Saya merupakan jurutera
di bahagian MCR yang mengendalikan segala peralatan dan siaran yang dikeluarkan oleh RTM Labuan, dan saya perlu memastikan segala siaran dan peralatan yang digunakan sentiasa berada dalam keadaan baik dan siaran yang dikeluarkan tu memenuhi standard penyiaran yang ditentukanlah oleh RTM. Terima kasih. Baik, saya adalah ketua di bahagian berita awal semasa RTM Labuan. Jadi sesuai dengan jawatan yang saya pegang, saya adalah yang menyusun atur perjalanan liputan-liputan berita yang berada di Labuan lah, kira liputan berita tempatan untuk kita siarkan di kaca TV menerusi TV1 dan juga berita RTM. Selain daripada itu, kita juga bersiaran di stesen Labuan FM secara 3 kali sehari menerusi Warta Pagi, Warta Ringkas dan juga Warta Labuan. Jadi secara ringkas ni, bahagian berita adalah melaporkan berita-berita terkini yang ada di Labuan kepada masyarakat di seluruh Malaysia lah. Terima kasih. Okey, masih Daniel. Okey, pada pandangan cikgu, impak yang sangat positif kepada terutamanya murid-murid pengawas pusat sumber sekolah SK Sungai Lada, di mana murid-murid ini lebih berkeyakinan, lepas tu menambah ilmu pengetahuan dalam dunia penyiaran. Okey, di samping dapat meningkatkan kerjasama dan meningkatkan pengetahuan yang lebih mendalam lah dalam ilmu yang berkaitan dengan pengurusan pusat sumber. Apakah perasaan kamu dapat melawat ke Labuan FM pada hari ini? Saya berasa sangat seronok kerana saya dapat melihat suasana di dalam Labuan FM, dan ini merupakan kali pertama saya dapat pergi ke Labuan FM secara langsung. Apakah yang kamu perolehi sepanjang mengikuti program lawatan sambil belajar pada kali ini? Saya perolehi pelbagai ilmu dan pengetahuan baru seperti menjadi wartawan, penyampai radio, dan membaca berita. Kami juga turut berpeluang mencuba sendiri. Sekian sahaja laporan daripada SKSL TV. Bertemu lagi kita di lain siaran. Bye-bye.